Rakan-rakan pengusaha makanan kesayangan kami, pada bulan Jun tahun 2024, negara kita tersentak apabila hidangan bihun goreng daripada sebuah majlis sekolah digombak, 82 orang tumbang kena keracunan makanan dan meragut nyawa seorang remaja berusia 17 tahun dan seorang anak kecil berusia 2 tahun. Pihak catering langsung tiada niat jahat. Mereka cuma mahu memasak dan menyiapkan hidangan terbaik untuk hari terbuka sekolah dan hari sukan yang meriah. Tetapi disebabkan kekurangan ilmu sains kebersihan, pembiakan kuman salmonella yang tidak kelihatan dengan mata kasar telah berlaku secara senyap. Semasa hidangan dibiarkan terlalu lama di atas meja dapur. Bayangkan jika mangsa itu adalah dari kalangan keluarga kita sendiri, hancur luluhlah hati. Jangan biarkan ini terjadi. Duit kompaun beribu ringgit itu kita simpan dan ilmu keselamatan makanan wajib kita tuntut demi melindungi nyawa insan sekeliling kita. Pernah dengar ke kisah duka ini atau baru tahu? Sila klik pautan atau link di dalam video short ini sekarang untuk muat turun cheat sheet, senarai semak ringkas kawalan suhu dan penyediaan makanan secara percuma demi menjaga bisnes dan pelanggan kesayangan kita.